So guys, hari ni kita nak buat video yang lain sikit. So hari ni kita nak buat vlog pergi terjah kafe di Klang. So jom ikut saya. So guys, hari ni kita nak pergi satu kafe dekat Klang. Tapi hari ni kita gunakan kereta Pro 2 Ativa. So Pro 2 Ativa ni kereta yang sesuai untuk golongan yang mana? Korang rasa yang mana? Kita buat video ni, kita hanya nak borak-borak santai sebelum kita sampai dekat kafe. So untuk golongan Ativa ni, dia sesuai untuk golongan remaja ataupun yang berkeluarga dalam 4 ke 5 orang. So dari segi Pro 2 Ativa ni, kalau korang tengok, dia punya teknologi dah canggih, digital meter. So memang sesuai untuk orang yang berkeluarga. Okay, Najwa kat belakang okey. Okey. Selesa sangat luas, boleh baring dan 2 orang. Okay, sesuai bawa travel, jalan jauh, anak-anak kecil. Yang penting boleh masuk kasih baby. So untuk Pro 2 Ativa ni, sekarang kita ada rebate. Kita ada rebate RM1000. So kalau korang beli sekarang memang berbaloi sebab korang akan dapat cash rebate RM1000. So mana yang nak test drive, saya beritahu kelebihan dia Pro 2 Ativa ni, walaupun dia 1.0 engine dia, tapi dia ada turbo guys. So dari segi pick up memang A lah. Saya boleh bagi A. Siapa yang dah pernah bawa mungkin tahu, dan siapa yang tak pernah bawa nak test drive, korang boleh datang dekat Pro 2 Pantai Baru Klang. So korang boleh test drive kereta Pro 2 Ativa ni. Macam saya cakap tadi, dia 1.0 tapi dia turbo. Korang boleh rasa kelajuan dia macam nak kereta F1. Okay, Najwa, nak tanya lah, monthly dia berapa Ativa? Monthly dia kalau advance untuk Ativa advance selalu dalam 6 lebih macam tu. Depends on you guys punya loan. Betul ke? Okay, so kalau korang nak lebih detail lagi, just walk in ataupun contact kita. Okay, Pro 2 Pantai Baru, Jalan Meru, Klang. Yang pastinya kalau korang buat pembelian kereta dengan kita, okay, banyak sangat free gift yang kita akan bagi. Okay, dan mudahkan korang, senang. Kalau korang tiba nak servis kereta, kita ada juga menyediakan perkhidmatan servis kereta, insurans kereta. Kalau tiba-tiba nak servis kereta, road tax mati, kita ada sediakan kaunter untuk renew insurans dan road tax. Okay, kita boleh berakhir. Tangga gaji berapa yang sesuai untuk Pro 2 Ativa ni? 2,500 dah boleh apply untuk Pro 2 Ativa. So bulanan dia macam Najwa cakap tadi, 600 lebih. Dia punya itu dia punya apa, monthly dia lah, anggaran. So anggaran dia 600 ke 800 lebih sebulan. So mana yang gaji RM2,500, korang dah boleh apply untuk Pro 2 Ativa. So kalau korang nak apply, korang apply bulan ni sebab dia ada rebate RM1000. So memang fashion lah kata. Sekejap bagi saya bawa kita motor. Kafe yang kita nak pergi ni, Najwa pernah pergi tak? Saya tak pernah pergi. Okay, tapi dengar-dengar macam best. Tempat dia agak estetik, minimalis. So kita nak pergi tengok lah, sebab kita suka konsep-konsep macam tu. And bukan tempat je, kita nak review juga makanan-makanan dorang, sedap ke tak. Okay, sebab kita orang yang seorang yang jujur, jadinya kalau sedap korang boleh lah ramai-ramai datang kat kafe dorang. Okay, stay tuned. Alright. So kan kita dah sampai, Waze pun dah beritahu kita dah sampai kafe ni. So saya nak cek parking dulu. Mari kita cek
cek parking. So kita dekat Kelang. Cafe dia dekat Kelang, berhadapan dengan basement KTM. Korang boleh tengok tu ada basement KTM. So kita akan cek parking dulu dan kita akan jumpa dekat dalam kafe. Okay, kita dah sampai dekat ruang kafe Kelang. Jom ikut saya. Kita nak tengok diorang punya menu, makanan-makanan diorang sedap ke tak. Seperti kita ada tagline dah, Cik Jad. Bersama saya, Najwa, review makanan. Okay, so inilah ruang yang kita cakap tadi, nak masuk ruang tu. Macam korang tengok keliling diorang ni, dia adalah konsep estetik dan nampak macam OL ni tempat lah. Kalau tengok menu dia, kita buka menu dia. So dia berkonsepkan file. Cuba tengok file yang lama. So menu dia, ini nak makan apa? Menu dia ada roti bakar ada English breakfast ada, nasi lemak ada. So memang sesuai untuk bawa orang muda, remaja dan juga berkeluarga ataupun kanak-kanak. Macam kita tengok harga diorang pun, harga diorang okey. Okey dari segi macam kita tengok kat sini. Dia ada breakfast punya menu. Kalau nak makan nasi, ada nasi-nasi lemak. Wow, ada dimsum macam Chinese punya makanan. So harga okey, tapi rasa je tak tahu lagi. So kita order dulu dan kita jumpa makanan sampai nanti. Menyusun tari ala tari sembah diri baris, cerdas tangkas ala sayang gerah dan keris, menjunjung tinggi amboi tinggi senang sejati, pusaka asli ala asli hai buper. Berlenggang gaya ala gaya berawalita, dengan tari ala sayang kuang tiga. Ini makanan yang Najwa order tadi. Ini adalah wonton mi dan saya order air Twilight tonic. Okey, jom kita rasa. Tapi korang boleh request untuk dry dan korang akan bagi sup lah. Bismillahirrahmanirrahim. For me, tak berapa masin sangat. Sebab selalu kita pergi kat tempat lain, dia akan rasa masin yang masin kicap. Masin kicap. So, kalau korang tengok kat sini, kita ada wonton pula. Rangup. Isi dia padat gila. Padat sangat. Dan kita ada topping chicken kat sini. Chicken slice. So kita nak rasa air pula. Twilight tonic. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam berry sparkling macam tu. Dia rasa macam gas-gas sikit. And air dia rasa fresh. Dia macam refreshing. So korang kena try apa yang Najwa order ni, okey? Okay, saya order English breakfast dengan air mocha. So kita nak try English breakfast dekat ruang kafe.
tengok portion dia memang besar sebab dia big English breakfast. So dia ada roti bakar, dia ada telur, ada sikit cendawan, sosis dan apa? Fish. Dan juga bean. So jom kita try. Try fish dia. So, Akil memang suka English breakfast lah. Saya memang minat English breakfast. Ada dalam masalah. So English breakfast tak banyak review sangat sebab kita selalu English breakfast macam ni lah. Cumanya beza dia portion lah. Sebab portion ni kalau tengok boleh makan 2 ke 3 orang. So kita try dia punya air mocha. Kalau tengok air mocha dia ada bentuk Apa ni? bunga. Ujung dah. So kita try. Saya tak dapat nak agak pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu. Kau. Mocha dia memang kau. Memang pekat, cukup. So mana yang sukakan English breakfast, kau boleh datang kat sini sebab portion dia besar. So memang berbaloi dengan harga pun okey, nice je. So mana yang datang, korang boleh order mi wonton ataupun English breakfast. So guys, kita orang dah habis makan dah. Tengok dah licin dah. So sekarang ni kita nak pergi satu port rahsia kafe ni kat atas. Orang kata, owner cakap ada tempat yang cantik, dia macam studio kat atas. So jom kita pergi naik atas. So korang masuk je, korang boleh naik atas. Tengok ada gambar-gambar family, kawan-kawan. So inilah nama kafe tu, Ruang Cafe Selfie Studio and Cafe. Wow. So kat atas ni korang boleh tengok, ni adalah kamera-kamera lama. Ada juga buat surat. Tapi office kita dah tak guna yang ni dah. Dah guna teknologi moden. So nice. Korang boleh OOTD kat sini sebenarnya. Walaupun kedai dia dekat Kelang, tapi dia punya konsep macam dekat KL. Betul. Ni kalau korang tengok kamera-kamera kat sini kan, zaman sekarang kan trend ikut zaman dulu. Harga dulu murah je kamera ni. Zaman sekarang markup boleh kata markup, harga tu tinggi lah sebab dia pakai Kodak. Kodak pun mahal. Satu roll tu dah berapa puluh ringgit dah. Okey, jom kita teruskan. Cantik. So the konsep dekat sini konsep Kodak, kamera-kamera lama. So kalau tengok sini, korang boleh snap kat sini. Ini adalah customer-customer yang pernah datang dekat Ruang Cafe. Hai bos, boleh shoot dalam? Boleh. Tapi nak tunggu sebentar. Satu keping berapa? Dia kira macam mana? 5 minutes voucher tak? Tak ada. So dekat sini kita ada studio juga. So kita boleh tak gambar. Cuba tengok.
So korang bayar je, dia akan bagi 5 minit free untuk korang tak gambar. So jom kita nak tak gambar dulu. So sekarang tengah print gambar kita orang yang kita tangkap tadi. So ni studio dia. Ni studio dia. Kamera dia dekat sini. So korang boleh tangkap gambar 5 minit. Korang boleh posing apa-apa je. So ni contoh dia. So guys, kita dah settle makan dan juga tangkap gambar. So kedai ni beroperasi daripada pagi sehingga pukul 4.30 petang. So kalau korang nak datang memang sangat berbaloi sebab makanan sedap, harga pun okey, environment estetik dan juga klasik. So kalau korang dah makan, dan korang boleh pergi naik atas untuk tangkap gambar. So mana yang free korang boleh datang sini, korang boleh breakfast, korang boleh lunch dan juga korang boleh high tea. So kita tunggu next vlog.